Hai, Assalamualaikum. Saya Najmi daripada kontraktor di Selangor. Sekarang saya berada di Sungai Merap dan di belakang saya merupakan rumah banglo 1 tingkat setengah yang berharga RM323,000 sahaja. Rumah ni berkonsepkan moden klasik yang berkeluasan 2010 kaki persegi. Bukaan rumah 40x41, ada 4 bilik dan 3 bilik air. Jom kita dengar feedback daripada owner. Hai, Assalamualaikum. Saya Laili Abarudin, panggil Kak Laili. Dan saya Basirun Osman, orang panggil Abang Bas. Kami kenal KDS melalui kakak yang berada di LA. Dia yang hantar video YouTube KDS kepada kami lah untuk kami tengok, sebab dia tahu kami tengah mencari kontraktor untuk buat rumah kan. Dari situ yang kami kenal KDS. Kita di samping tu kita buat juga, kita tengok ada 2-3 company untuk kita buat comparison lah. Ibu satu company tu kita tengok dia punya show house kan. Lepas tu kita tengok juga show house KDS, memang kualiti dia jauh beza lah. Sebab tu kita memang tengok finishing apa semua, kita memang puas hati kerja KDS, satu kita pilih KDS. Kami hubungi KDS, saya rasa dalam proses untuk design semua tu ambil masa dalam 2 bulan lah. 2 bulan dan proses untuk construction kalau ikut kontrak lah up to 8 ke 9 bulan. Tapi siap dalam masa 8 bulan. So it's within the contract lah. Bagi saya, spot yang paling saya suka di dalam rumah ni ialah di bahagian dapur lah. Biasalah kan, mak-mak kan. Itu spot yang paling saya suka. Dan satu lagi ialah di master bedroom, sebab saya ada my own wardrobe even though it's bawah tangga. So saya suka yang tu. Saya pula favorite spot ni lah patio. Sebab saya suka tengok ni pokok-pokok, ada dengan bunyi burung apa semua. Lepas tu design saya suka lah, genting kayu dengan tile dengan dia macam old school sikit lah, klasik kan. Santai. Dia nak boleh santai petang-petang. Memang dia buka minda lah dia punya spot ni. Kita bagi 5/5 lah kepada KDS for the work done. Memang bagus. Sebab kita punya experience 8 bulan bekerja sama dengan KDS ni kan, kita bagi 5 lah. Memang kita puas hati lah kan. Lepas tu siapa yang tengah nak mencari nak buat rumah tu, kita orang recommend lah kontraktor di Selangor. Memang jangan risau lah, dia bukan scam dia punya ni lah kan. Sebab kita orang dah berkali-kali pergi office dia semua, kenal staff dia, memang bagus lah. Kami yakin dengan diorang, kami dah melalui proses ni dengan diorang. So insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Apa yang kita hajat melalui kontraktor Selangor, insya-Allah akan tercapai. Review rumah dah, review dengan owner pun dah, rate daripada owner pun dah. Jadi kalau korang berminat nak membina rumah bersama kontraktor di Selangor, boleh klik link di bio ataupun WhatsApp kami segera. Kerana apa? Kerana kontraktor di Selangor adalah kontraktor yang dipercayai. Tapi ingat, besar bajet anda, besar rumah anda.